Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim melaporkan untuk TV PSS Sunley. 26 Mei 2025, hari ketiga kejohanan gimnastik artistik MSSM 2025 di SK Tunku Ismail, Sungai Petani Kedah. Kehebatan, kelincahan dan kecergasan yang ditonjolkan oleh para atlet gimnas kita pastinya membuat anda lebih teruja untuk melihat. Oleh itu, ayuh sama-sama kita saksikan aksi menarik daripada para atlet-atlet kebangsaan kita. Setiap latihan jadi irama, gerakan indah bagaikan bahasa. Di lantai palang dan juga gelang, kami ukir kisah cemerlang. Ayu melentur berputar ke langit, senyuman ini takkan pernah surut. Jatuh bangkit, ku terus berdiri, kerana mimpi ini milikku pasti. Saya Joakim Rafael, umur 15, dari negeri Sarawak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Izzuddin dari negeri Melaka. Event saya Haiba. Saya datang sini untuk menangkan gol. Saya rasa bangga datang sini. Acara yang saya main adalah floor. Saya rasa gembira sebab dah habis. Saya rasa gembira sebab dah dapat habis buat floor. Hi, my name is Man Chong Ming and I am from Selangor. And I just won first on formal horse. I think it's quite okay, but I think I could have done better because my execution wasn't that well. And I might get some other comment from my coach, so I'll be looking forward to that. And I hope to upgrade my formal routine after this. Thank you. Bersama dengan saya, Encik Jalaluddin bin Ismail, Timbalan Pengarah Pengurusan Sukan, Kurikulum dan Kesenian di SKK Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Tuan, selamat datang. Terima kasih. Bolehkah saya bertanya dua soalan? Boleh, silakan. Apakah pandangan Tuan terhadap pelibatan murid dalam sukan gimnastik ini? Dan adakah Tuan melihat sukan ini boleh diperluaskan ke seluruh sekolah di negara kita? Okay, saya berpandangan sukan gimnastik ini perlu dilaksanakan di semua sekolah, khususnya di sekolah rendah. Kerana bagi saya, sukan gimnastik ini kalau kita lihat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani juga adalah merupakan asas kepada pergerakan dalam sukan-sukan lain. Jadi sukan gimnastik ini perlu dijalankan, dilaksanakan di semua sekolah dan perlu diperluaskan lagi di semua sekolah rendah dan juga menengah di negara ini. Kerana ini akan dapat membantu menyeimbangkan pergerakan anak-anak murid kita bagi menyertai sukan-sukan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmina Fitra Azman melaporkan untuk TV PSS Sunley. Hari ini saya berasa amat bertuah kerana dapat bersama dengan Tuan Ismail bin Harun, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Kuala Muda. Baiklah Tuan, saya ingin bertanya sedikit soalan kepada Tuan. Ya. Tuan, apakah pendapat Tuan dan harapan Tuan kepada atlet gimnas kita? Baik, terima kasih PSS Sungai Layak. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada PSS Sungai Layak kerana diberi tanggungjawab untuk membuat liputan dalam kejohanan yang saya rasa paling tinggilah di peringkat MSSM gimnastik pada tahun ini. Dan kalau boleh saya mengharapkan penglibatan daripada pelajar-pelajar di sekolah dalam daerah kita untuk hadir memeriahkan lagi kejohanan pada tahun ini supaya mereka dapat melihat apakah yang berlaku sebenarnya dalam dewan ini. Dan secara tak langsung dia juga dapat menarik minat pelajar-pelajar, terutama sekali pelajar SK Tunku Ismail lah, yang kalau kita sedia maklum baru-baru ini di peringkat MSSK pelajar-pelajar daripada SK Tunku Ismail telah berjaya memenangi beberapa pingat dan daerah Kuala Muda telah muncul sebagai johan keseluruhan dalam gimnastik di peringkat MSSK. Saya rasa itu saja buat setakat ini. Baiklah. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Sekian Jumpa daripada lagi. Bye-bye. Sabah onside. Sabah onside. Sabah onside.
Itulah aksi-aksi yang telah ditunjukkan oleh atlet kita yang pastinya telah memukau ramai penonton. Baiklah, sekian sahaja laporan saya untuk anda. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim, Gelanggang Gimnastik Artistik SK Tunku Ismail, Sungai Petani Kedah. MSSM Pemacu Kecemerlangan Sukan.